isi pula ditung satu lagi pula dah. Lepas dia isi Malaya, big foot. Malaya, bersama kita bangkit suara. Video ini jelas menunjukkan satu situasi yang buat ramai mempersoalkan. Rakaman di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur memperlihatkan seorang warga asing mengisi minyak pada motosikal roda 3-nya. Tapi yang jadi isu dia bukan setakat isi untuk kenderaan, dia turut mengisi minyak ke dalam tong tambahan. Di dalam video jelas terdengar nada terkejut dan tak percaya dengan situasi itu. Persoalan utama, boleh ke perkara macam ini berlaku? Mengikut pemahaman umum, pengisian minyak ke dalam bekas tambahan lebih-lebih lagi melibatkan warga asing memang ada had dan peraturan tertentu. Bila harga minyak semakin meningkat, isu macam ini jadi lebih sensitif. Tambahan pula timbul persoalan tentang lesen, status kenderaan dan juga pemantauan di stesen minyak. Bila perkara ini berlaku secara terbuka, memang wajar orang mula mempersoalkan tahap penguatkuasaan. Kalau ada peraturan, pastikan ia dilaksanakan dengan konsisten tanpa pengecualian. ni apa cerita ni? Foreigner. Isi pula ditung satu lagi pula dah. Lepas dia isi minyak di motor dia, lepas tu dia isi di tong pula. Boleh ke? Tak tahulah, Malaysia ni semua boleh. Ni Raja Chulan punya tempat ni. Raja Chulan, KL. Boleh pula tengok tong pula isi. Hai. Boleh pula Malaysia boleh lah. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Harga minyak semakin tinggi, semakin naik. Dia orang ni pula boleh tapau pula. All the best. Okay. Hai. So bagi cash lah. Apa tak tahulah. Setahu saya tak boleh tapau. Untuk foreigners isi aja. Dan dia ni ada pula lesen boleh bawa yang segi 3 tayar punya Okey lah. Dahsyat. Warga asing desa kuasa buka mata, Malaysia perlu dijaga kekal teguh selamanya.